Hari ini kahwin, takkan esok terus dapat anak. Hari itu saya kongsi Malaysia pecah rekod pelaburan RM426.7 bilion. Terus ada yang tanya, mana kilangnya? Projek pelaburan memang ambil masa. Kilang tu kita kena bina dulu. Mesin kena pasang. Barulah orang boleh start kerja. Sebab itu, biasanya projek ambil sekitar 18 hingga 24 bulan sebelum mula beroperasi. Kalau kita tengok projek perkilangan antara 2021 hingga 2025, daripada hampir 4,900 projek yang diluluskan, hampir 85% sudah pun dilaksanakan. Ada yang dah beroperasi, ada yang sedang bina kilang dan ada yang sedang pasang mesin. Untuk projek yang diluluskan pada 2025 pula, kadar pelaksanaan ialah sekitar 62%. Ini kira lajulah juga sebab baru je lulus tahun lepas. Untuk Maida, yang penting bukan sekadar meluluskan pelaburan. Yang penting ialah memastikan projek ini betul-betul dilaksanakan agar lebih banyak pekerjaan bergaji tinggi dapat diwujudkan untuk rakyat kita.